Parti yang multiracial itu pun sebenarnya sebahagiannya tidak betul-betul multiracial sebab dia dominan kaum tertentu. Orang sebut DAP, orang kata Cina, orang sebut PPP, orang sebut India, orang sebut Gerakan, orang kata. Jadi parti saya ni macam mana? Saya tak begitu cenderung untuk menggunakan istilah pelbagai kaum sebab bimbang disalah tafsir. Saya lebih minat mengatakan parti saya ini adalah parti yang berwajah Malaysia seperti mana yang digambarkan oleh perlembagaan persekutuan. Yang keduanya, kita harus berterus terang sahaja. Contohnya, Presiden parti ini seharusnya seorang Muslim. Full stop. Kita tak boleh lagi ada perbincangan-perbincangan yang tak menentu dan bunyinya enak dari sudut demokrasi tetapi tidak menstabilkan dari sudut orang yang mendengar. Sesiapa saja boleh jadi Perdana Menteri Malaysia. Memang betul lah. Perlembagaan kata begitu. Saya tak nak sentuh perlembagaan persekutuan. Tapi dalam parti yang saya jadi susah-agung ini, kefahaman saya ialah presidennya seorang Muslim. Tetapi parti ini terbuka untuk orang Islam dan orang bukan Islam. Dan ada tempat untuk orang bukan Islam. Termasuk dalam pimpinan. Ya, dan nanti apabila sampai masanya kita menaja bahagian atau menubuhkan bahagian pada peringkat penaja, akan ada orang bukan Melayu, bukan Islam yang jadi ketua bahagian. Kalau dah memang kawasan itu kawasan Cina, logiknya orang Cina lah yang jadi ketua bahagian. Jadi saya tidak mahu guna atau berbahas tentang label. Contohnya identity politics, ya. Itu tak akan bawa kita ke mana-mana. Kita ikutlah demografi yang ada, ikutlah apa yang dah ada dalam perlembagaan persekutuan. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajipan pada negara. Jangan lupa keluar mengundi.